Siapa yang ada bertanam nanas, siapa yang berminat tanam nanas, nanti boleh ambil nombor telefon saya sebab banyak bantuan daripada lembaga nanas untuk tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. Dan permohonan tu sangat mudah sebenarnya. Okey. Buat nanas, nama dia nanas ataupun nenas. Nama saintifik Ananas commosus. Merupakan keluarga Bromeliaceae dan jenis tanaman Monocotyledon. Dan pembiakan dia melalui pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni kita guna daripada bahan tanaman sendiri, bukan daripada biji. Kita tak tanam buah nanas melalui biji, sebab tu dia dipanggil vegetatif. Kita buat masa ni ada 16 jenis variety kebangsaan. Tuan-tuan boleh tengok dekat gambar tu, SC1 sehingga SC16. Yang paling latest merupakan SC16, iaitu nanas Sarawak Gold SG1 yang diperkenalkan oleh Ning, kaya dengan vitamin C dan vitamin B, boleh melawan alergik dan penyakit asma, anti keradangan tubuh, boleh mengurangkan kesakitan di otot, memulihkan luka, melawan kanser daripada membesar. Dia boleh melawan kanser ataupun mengawal pembiakan kanser sebab nanas dia ada mengandungi bromelain ni sebut benda ya. Dia adalah kandungan yang paling tinggi di dalam nanas di bahagian empulo yang tengah-tengah tu. Bahagian tu dia sangat tinggi antioksidan. Sebab tu banyak ubat sekarang ni lembaga nanas ada buat produk dengan usahawan nanas membuat ubat batuk daripada bahagian tu. Kamu perasan bila ada lembaga nanas pergi ambil gambar, kamu akan tengok dia orang buat simbol macam ni. 3. Simbol ni merupakan bahagian buah dan bahagian jambul. 3 ni. Tapi 3 ni ada maksud dia. 3 ni, iaitu 1 kali tanam, 3 kali tuai. Pertama sekali kita menuai buah dia, menuai sulur dan sisa. Semua ni akan memberi hasil ataupun duit lah, senang kita cakap. Sekarang ni orang ramai tidak tahu sisa nanas ni boleh menjana pendapatan, tapi melalui kajian daripada lembaga nanas di Semenanjung Malaysia, 1 hektar sisa nanas ni dia boleh menjana pendapatan sehingga 20 lebih ribu ringgit. Sebab dia diolah menjadi makanan binatang ternakan, macam lembu, kambing. Dia dibuat jadi pelet. Sebab benda ni selepas kita siap menanam, menuai buah, menuai sulur, dan kita perlu tanah tersebut untuk tanaman semula. Semua pokok tu kita tebang dan hancurkan, jadikan pelet untuk jadikan makanan ternakan. Di situ kita boleh menjana income lain. Untuk buah tu macam biasalah, kita jual buah. Sulur kita boleh jual sulur, ataupun untuk tanaman sendiri. Sebenarnya income yang terbesar di tanaman nanas ni adalah hasil penjualan sulur, bukan buah. Buah 1 kilo boleh jangka sampai 6 ke 7 ringgit sekilo untuk MD2. Tata cara untuk penanaman nanas: penyediaan kawasan, iaitu bermula dengan pembersihan kawasan seperti menebang, menebas, meracun dan bakar. Tapi sekarang kita tak recommend untuk bakar, nanti kena saman dengan Jabatan Alam Sekitar. Okey, yang kedua adalah membuat jalan, parit ataupun teres. Teres ni lebih kepada kawasan yang berbukit, terutamanya berbukit tinggi. Tapi kami pun di peringkat lembaga nanas kurang menggalakkan di kawasan yang berbukit tinggi sebab susah. Dia labor intensif dan banyak kos sampingan seperti untuk jentera-jentera tu. Okey, yang ketiga adalah membajak batas atau penyediaan tapak kawasan. Okay, penyediaan bahan tanaman. Selepas settle penyediaan kawasan, kamu mesti membuat persediaan bahan tanaman, iaitu sulur. Sulur ni belum menanam. Bancuh racun kulat dalam tong besar tu, kita celup sulur tu, mandikan dia dalam racun kulat dan biar dia kering dahulu sebelum ditanam. Cara kedua adalah tanam dahulu, siap tanam baru kita spray racun kulat. Yang tu cepat sikit lah berbanding kita celup satu-satu dan keringkan. Tapi untuk pembekalan benih tanaman tender yang dibeli oleh lembaga nanas, mesti dirawat dahulu
sebelum dihantar ke pekebun. Contoh-contoh jadual aktiviti sepanjang penanaman nanas. Selamat ngali hari lah. Salam sejahtera, salam Sarawak, maju mamul, salam segulai sejanai. Ini puang kita, ini mesti puang tu. Jadi kita lepas tahu beri tepi pasar kagai yang berusaha Tuan Kevin Linggong, yang pegawai daerah kita Pak Tatau dia. Jadi dia pegang beri tepi pasar kagai yang berusaha Tuan Denny, namanya Lesde kah? Tuan Denny lah. Ketua Penolong Setiausaha Seksyen Pembangunan Tanah MVCOT. Beri tepi pasar pegang kagai Gebra siapa skor dia ke mana tadi? Davis, no Davis. Kau dah datang itu lah, sudah dari MVCOT. Dia bukan beri tapi pasal dengan ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat, tuai-tuai rumah, JKK, semua JKK lah kedatai buat program kita bakal ke lemah itu. Semua diberi bahasa makan. Jadi aku beri puji dengan guys semua bala kita daerah Tatau tu lebih lagi bala tuan rumah lalu mulai bala kita pejabat daerah lah. Kau dah namanya meri kita daerah Tatau tu meninggalkan kalimat tentang pembangunan tanah adat budaya kita yang kita NCR. Jadi untuk saya kalimat kabar tu amat berguna, penting amat menyukup Melayu ambil kita nemu. Ini gaya kita memangsang ke tanah adat kita, rupiah maka nama usaha perintah kita ngadu ke tanah memangsang ke tanah NCR kita ke namanya berdau di kerja ngambil kita ngadu ke tanah kita yang ngoteratul produktif ngau jadi sumber pendapatan bagi masyarakat kita luar benar atau kita berumah panjang. Jadi ya kebuah kita di Kementerian MVCOT tu beri terima ke petu ambil ke kita itu nemu ngatul kenapa kita patut digagak kita kini gaya kita ngadu ke kita ke ngadu ke pengawal batan NCR kita. Jadi aku nak bercukup panjang jadi ngotok kena berjuang ke jakut tu. Ngotok aku beri usaha terima kasih kepada MVCOT, pejabat daerah Tatau, penceramah kita dari Jabatan Pertanian, Jabatan Hutan Sarawak, Forestry Corporation, Jabatan Tanah dan Ukul Bintulu, Lembaga Nanas Malaysia, Lembaga Minyak Sawit Malaysia, MPOB. Kau dah beri talimat ke hukum malah ngagai kita semua. Harap ke bala kita ke datai dengan talimat tu namanya madah ngagai bala di pihak kita berumah panjai. Madah ke nama kita patut digagak. Nama kita patut diadu ke kita. Kelebih lagi bakal bunyi ko bala sila madah tadi. Kita ngagak City Committee meet berumah panjai kita yang Area Development Committee ADC kita buat dulu. Nama kita patut digagak, nama kita patut datur. Kita berumah panjang. Gaya ke kita belayak. Nanti kita ada belakang adu kita ini belayak. Jadi nama kita agak edisi 4 buah 5 buah rumah panjang ngadu ke tanah kita ini. Biar maka aku harap ke semua kita terus beri kerjasama kecukup berseraku pati segulai sejalai. Leban pembangunan tanah adat tu nak boleh berjaya tanpa pelibatan aktif masyarakat. Kita ngau kita ke umputannya. Jadi harap ke kita memajukan tanah adat kita nitiah ke utai ke patut, nitiah ke utai nama tu kena nak jaga tadi. Jadi ngoto sekali lagi beri saya terima kasih ya guys kita MVCOT. Kalau semua bala kita terlibat ke sarang tahu. Terima kasih ya.